Lagi profesional, lagi terror, kan? Ada teknik. Dia setiap hari dia menyanyi tau. Nak kasih improve, nak lebih baik, nyanyi lagi sedap, kena high pitch, low pitch lah macam tu. Cikgu ialah cikgu pun sama juga, setiap hari dia mengajar. Dan dia mengajar bukan setakat ngajar dia, dia mesti kaji dulu silibus, bahan mengajar, betul tak? Kuis. So, apa beza penanya dengan orang yang bertanya? Penanya, dia selalu bertanya. Okay? Dia selalu bertanya. Tapi dia bukan tanya macam, esok nak makan apa? Esok nak pergi mana? Esok nak beli apa? Tak. Penanya ialah, dia tanya soalan-soalan yang tepat, yang sesuai, yang kena dengan konteks. Itu penanya. Maksudnya dia selalu bertanya, kau ni macam mana boleh berfungsi macam mana orang buat meja ni macam mana udara kita boleh sedut? Macam mana kita boleh hidup lah, boleh hirup oksigen? Itu soalan-soalan seorang penanya. Okey, kenapa kita belajar? Subjek sains, subjek matematik, subjek sejarah yang selalu tidur tu, kenapa? Pernah tanya tak ChatGPT, Haris? Anda tak tanya? Parish, siapa yang mengaduh dengan ni? Daim Oh tak tanya ChatGPT? Weh, asal aku kena belajar subjek ni? Tak faham lah. Tanya lah ChatGPT tu. Nak buat kita tak tahu kenapa aku kena belajar subjek-subjek ni. Apa kepentingannya dalam hidup kita? So sekarang ni kita tak tahu. Betul tak? Sebab kita tak selalu bertanya. Sebab tu kita tak tahu. Kalau selalu tanya cikgu. Janganlah tanya ChatGPT je. Tanyalah juga cikgu-cikgu, betul tak? Cikgu-cikgu tu dia ada